Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di CA-Cicuk Channel 5306. Kali ini kita akan berkongsi membuat satu lagi kuih tradisional yang evergreen sehinggalah kini, iaitu kuih Puteri Ayu atau dikenali juga sebagai Putu Ayu. Kawan-kawan lihat bahagian permukaannya sangatlah kebu. Jadi kita nak tengok bahagian yang bawahnya pula yang kita akan letak menghadap ke atas begini. Ya, potong dia. Tengok macam mana bahagian dalamnya ya. Bahagian dalamnya sangatlah gebu ya. Kita tengok macam mana ya. Saya picit. Dia kembali ke tempat asal. Saya picit macam ni. Dia kembali ke bala asal. Maknanya kuih kita ni gebu lah. Dan buka kuih ni macam mana ya. Tengok. Terserlah dia punya gebunya ya. Ini bahagian bawah ataupun bahagian pandannya nampak pori-pori halus, manakala bahagian kelapa ataupun topping kelapanya nampak kemas dan tersusun rapi. Jom kita lihat apakah bahan-bahan dan cara-cara untuk membuat kuih Puteri Ayu ataupun Putu Ayu ini. Cuan Puteri Ayu yang akan kita gunakan. Jadi mula-mula sekali sediakan minyak masak secukupnya dan berus macam ni ya, untuk kita kata oles ataupun sapukan minyak masak di acuan ini. Tujuannya supaya apabila kuih kita dah masak nanti mudah untuk kita keluarkan. Okey, sekarang kita akan sediakan pula topping kelapa untuk kuih Puteri Ayu kita sebanyak 300 gram. Ini ya, 2 paket. Setengah sudu teh garam, tepung ubi sebanyak 1 sudu makan. Tujuannya adalah supaya kita punya kelapa ini akan nampak lebih kemas. Dia tak akan bertaburan apabila kita dah masak kuih kita nanti. Okey, ambil acuan yang telah kita sapu dengan minyak kelapa tadi tu ataupun minyak masak, setengah sudu makan kelapa parut yang telah kita sediakan tadi. Kita ambil satu daripada acuan ni. Ini bahagian yang bawah atau punggungnya. Kita akan tekan macam ni. Okey, dah tekan macam ni, nampak kita punya ni tak kemas, bersepah-sepah. Jadi ya, kita gunakanlah jari kita ni bagi dia nampak lebih kemas. Okey, kita buatlah banyak-banyak sehingga semuanya habis kita lakukan. Sementara itu kita panaskan kita punya air di kukusan. Kita akan kukus selama 5 minit. Tutup api dan biarkan dia sejuk dahulu. Okey. Bahagian kuih Puteri Ayu ataupun bahagian yang hijau tu, bahagian bawah, kita memerlukan 3 butir atau biji telur ayam grade A dan 200 gram ataupun 3/4 cawan gula pasir, setengah sudu teh garam, 1 sudu teh obelet ataupun SP ya, mana-mana pun boleh. Saya menggunakan hand mixer ini ya untuk mengisar bahan-bahan. Jadi mula-mula kita akan menggunakan kelajuan yang rendah ataupun nombor 1 ya. Selepas 3 minit, kita akan kisar menggunakan high speed. Ya.
kelajuan laju. Lebih kurang 7-8 minit ya. Kawan tengok ya, kita punya adunan ni kita boleh bentuk huruf 8. 250 gram ataupun 2 cawan tepung gandum, suku sudu makan soda bicarbonate, suku sudu makan baking powder, gaul semuanya. Kita menggunakan santan segera sebanyak 1 kotak ataupun 200 ml. Dan kita akan campur dengan 100 ml air. Ini 300 ml ya. Gunakan speed yang rendah nombor 1 ya. Kita akan masuk sedikit demi sedikit. Untuk memudahkan kita punya kerja hari ini, saya akan menggunakan pasta pandan ni ya. Masukkan 1 sudu teh ya. Okey. Gunakan speed yang rendah, kita gaul. Okay. Sekarang kita akan ayak ya tepung dengan baking powder dan juga kita punya sodium bicarbonate. Okey. Dan gunakan speed yang rendah, kita gaul. Dan seterusnya sehinggalah habis ya, kita buat begini. Akan gaul menggunakan spatula ni ya. Sebab kita nak pastikan bahagian bawah tepung ni semuanya bergaul rata ya. Kawan, untuk memudahkan kita memasukkan adunan ke dalam acuan, kita akan menggunakan plastik 3 segi ataupun kita panggil piping bag. Okey. Dan di dalam piping bag ni. Okey. Okey. Kita ikat ya. Dengan getah. Sementara itu kita panaskan kita punya kukusan ya, air supaya dia mendidih. Buah ni kan kita potong sedikit. Okey. Macam tu. Okey, kawan-kawan lihat ya, ini kan garisan yang ini kan adunan kita kena atas pada dia. Buat dari tengah. Dia menutupi. Okey. Macam tu. Boleh? Gelembung udara ni kan kita pecahkan. Okey. Kita akan kukus kuih kita ini, tetapi pastikan kita tutup kita punya pengukus ni dan baluti dengan kain lah, supaya wap-wap air tidak jatuh ke atas kuih kita nanti. Menggunakan api yang sedang-sedang kecil dan kita akan kukus selama 20 minit. Warna dia sangat pucat ya. Jadi untuk yang pusingan yang kedua nanti kita akan tambahkan sedikit warna. Hijau apple sebanyak 1/4 sudu teh dan gaul hingga sebati dan warnanya lebih menarik ya. Mari kita lihat selepas 20 minit ya kuih kita. Wow. Dia betul-betul kembang, gebu. Okey. Atau kita kecilkan api. Semasa kuih ini panas suam-suam kuku, ianya hendaklah dikeluarkan daripada acuannya dengan cara memicit kelilingnya. Dia 1 lidi dan kita buat macam tu dan keluarkan. Okey. Tengok kuih kita. Sangat gebu dan sangat cantik warnanya dah. Resipi ini menghasilkan sebanyak 36 biji kuih puteri ayu. Yang ini kuih puteri ayu yang tidak dicampur dengan pewarna hijau apple. Yang ini telah dicampur dengan pewarna hijau apple. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Topping kelapanya berlemak dan sedikit masin tetapi sedikit rangup. Lapisan hijaunya manis berlemak
Baunya harum semerbak, rasanya lembut dan juga sangatlah kebul. Saya harap kawan-kawan sudi untuk cuba membuat kuih pucik ayu ini. Selamat mencuba. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan.